Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah mencatatkan sejarah kerana 2 kali menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Pemilihannya sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-14 diputuskan Majlis Raja-Raja yang bermesyuarat 14 Oktober lalu. Tuanku Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 di Istana Anak Bukit, Alor-Star. Mendapat pendidikan awal di Kolej Sultan Abdul Hamid, Alor-Star, baginda seterusnya memperoleh ijazah Sains Sosial dan Pentadbiran Awam dari Wadham College, Oxford, United Kingdom. Baginda menaiki takhta sebagai Sultan Kedah ke-27 pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahandanya, Sultan Badli Shah. Baginda pernah menyertai perkhidmatan awam Kedah di Pejabat Daerah Kota Star dan Pejabat Perbendaharaan Negeri pada tahun 1950-an. Tuanku Abdul Halim ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-5 pada 21 September 1970 bersama Raja Permaisuri Agong almarhum Tuanku Sultanah Hajah Bahiyah. Pemerintahannya selama 5 tahun tamat pada 20 September 1975 dan baginda kembali menjadi Sultan Kedah. Pada 25 Disember 1975, baginda mendirikan rumah tangga bersama Sultanah Aminah Hamidun. Dan selepas kemangkatan Tuanku Sultanah Hajah Bahiyah pada 2003, Sultanah Aminah Hamidun ditabalkan sebagai Sultanah Kedah pada 9 Januari 2004. Tuanku Abdul Halim juga pernah menyambut Jubli Emas pada 15 Julai 2008 iaitu ulang tahun pemerintahan baginda ke-50 di negeri Jelapang Padi. Istiadat pertabalan Yang di-Pertuan Agong ke-14 dan Raja Permaisuri Agong dijangka berlangsung April tahun depan.